Jadi Nabi kita orang yang pertama baca Quran. Dan menjadi bagi kewajipan kita orang Islam. Sama ada kita ni Cina ke, Cina Muslim, Melayu Muslim ke, mesti sambung mulut Quran daripada Rasulullah SAW. Dan sebut semua Quran ni tidak boleh kita belajar melalui kaset. Kita ambil kaset, beli kedai, bubuh dalam apa namanya player kita tu, kita nanti dengar tak sepenuh. Kerana dalam bacaan Quran ni ada satu benda dia panggil syafawi, musyafahah. Kena apa ni, tengok mulut tunggu Quran ni, bibir mulut dia katuk ke, buka ke, kalau katuk luar ke, bibir mulut luar ke, bibir mulut dalam. Itu benda penting supaya bacaan kita ni betul-betul bacaan orang Arab. Jangan jadi bacaan kita ni orang boleh cakap dia ni Melayu ni, pelik Melayu baca Quran. Tu Cina tu, pelik Cina baca Quran. Kalau boleh jangan jadi blind orang Arab. Dan masalah blind orang Arab ni ada ilmu khusus disebut tajwid. Tajwid ni tak ada dalam bahasa lain. Dalam Inggeris tak ada tajwid, dalam Cina tak ada tajwid, dalam Melayu tak ada tajwid. Yang ada tajwid ni adalah dalam bahasa Arab, dalam Quran. Jadi yang pertamanya tugas Nabi baca Quran. Pak kita lelah ni pun kena baca. Sama ada kita rumah, di pejabat, di kedai, mana-mana pun baca. Tak boleh baca surat, baca mulut. Kalau baca surat lagi baik. Kita hafal Quran pun kalau baca surat tu lagi baik. Banyak khusiat dia.